Salam dan hai semua. Jadi hari ini saya buatkan kek batik indulgence untuk saya berikan kepada 4 orang pemenang bertuah di Kuantan. Ya betul, bagi sesiapa yang ingat saya pernah post saya akan hadiahkan kepada 4 orang sesiapa saja yang duduk di Kuantan dan ramai doa yang komen. Jadi alhamdulillah, memang susah juga nak cari pemenang ni sebab ramai tak cek DM. Okey, tapi alhamdulillah berbekalkan semangat yang ada ni, kita nak skor 6,000 tu memang alhamdulillah kita dapat jumpa 4 orang yang bertuah lah. Dan saya mungkin tak pernah mampu ataupun takkan mampu untuk saya buatkan kepada semua orang, tetapi saya doa supaya suatu hari nanti mana tahu ada rezeki anda semua untuk rasa kek batik yang saya buat. Okey, dan teringat pula journey saya pada 5 hingga 6 tahun lepas saya buat kek batik ni. Memang banyak sangat sepanjang bergelar content creator ni, saya rasa macam banyak sangat benda yang saya belajar, banyak sangat pengalaman ataupun komen-komen serta kecaman pun ada macam biasalah. Banyak sangat perkara-perkara yang mematangkan saya sebagai seorang content creator. Dan yang paling saya ingat adalah bila saya memberi resepi ataupun saya memberi mesej kepada orang lain, ramai orang ambil mesej tu sebagai sesuatu yang positif. Jadi this is part of the journey. Thank you very much sesiapa sahaja menyokong saya daripada hari pertama until sekarang, alhamdulillah. Dan begitulah ceritanya, dan siap sudah kek batik untuk saya hadiahkan kepada 4 orang pemenang saya di Kuantan. Okay, terima kasih Tania. Alright Tania, ini letak dalam alright 3. Okay Tania, terakhir, terima kasih.